Okey, Assalamualaikum. So ini aku nak try kali yang kedua untuk test DJI Mic 3 lah. Tengok macam mana dia punya clear dia. Apabila aku turn on noise reduction lah. Okey, aku dah pergi Simiak tu. Oleh kerana hari ni aku nak ke BBM, tapi aduh macam tak larat lah pula. Dengan cuaca panas, bulan puasa lagi. Daripada Seman nak ke BBM ni, dia tak jauh, tapi itulah sebab bulan puasa ni menjadikan pada aku penat sikit nak ke sana. Kau tengok macam ni lah. Mungkin aku call je kot untuk tukar tarikh pada hari lain kot, lepas raya lah kot. Oh, flight tu hari ni panas lain macam. Okey, boleh check aku punya sound ni clear ke tidak berbanding dengan yang sebelum ni. Jadi aku dah sorok dekat bahagian bawah telinga aku. Sebab dekat untuk helmet ARC ni dia ada satu ruang dan juga ada besi kat bahagian tu. Jadi memang sangat sesuai lah untuk aku letakkan mic tu dekat celah telinga tu. Okey, rekod lah. Ingat tak rekod. Aku tak rekod je, cakap seorang-seorang. Mic ni pun aku beli kali pun harga dia untuk package lengkap dia lebih kurang dalam 600 lah. Dan aku dapat harga untuh lebih kurang dalam 300 lebih lah dekat Shopee. Dan kebetulan juga waktu tu dapat juga voucher daripada DJI. Jadi aku sambar lah nak beli mic yang pro. Kena test yang ni dulu sebab dia kata tak ada beza pun. Beza dia punya beat dia. Jadi yang lain tu lebih kurang lah. Dengan dia punya tu lah juga, dia punya yang kita panggil apa lah, satu lagi tu apa benda, tapak dia tu. Kalau ni kita panggil dia receiver kan, receiver ke apa aku lupa dah nama. Okay, benda tu lah. So yang benda tu dia ada screen indicator. Yang DJI Mic 3 ni dia tak ada lah. Dia harga lebih kurang aku dapat dalam 300. So aku beli je sebab dah murah. Kalau nak beli brand lain pun harga lebih kurang tanpa diskaun. So ni dapat diskaun daripada 600. Dapat brand DJI pula, better aku angkat DJI punya brand. Bukan kata brand lain tak elok lah. Brand DJI ni sebab aku dah, macam aku kata lah yang sebelum ni, aku dah biasa dengan dia punya ekosistem. Jadi aku guna brand yang sama lah. Banyak lagi macam-macam brand sebenarnya. Boya, ada lagi lah beberapa brand yang okey lah untuk buat motovlog ni. Nanti kalau setakat jalan dekat-dekat ni, dia sangkut dekat kolor baju ni, dia tak ada masalah tau. Dia tak ada nak bunyi angin tu terlalu kuat. So dia tak ada efek sangat. Dia kena tengok, kita kena test dekat highway juga macam mana pun. Baru kita boleh rasa dia punya ataupun baru kita boleh rasa dia punya bunyi angin, baru kita boleh dengar dia punya bunyi noise tu, angin tu Aku boleh try je jalan ni. Kalau aku larat, aku tu pergi PPM lah. Kalau tak larat, aku balik lah. Kalau ikut kamu tak larat dia sebenarnya. Kalau biasa aku buat visio petang pun tak puasa pun terkata-kata. Dia pula buat waktu puasa. Ya Allah, mesti confirm lagi tak larat. So aku ni dah beberapa hari lah teringin nak singgah gerai ayam pong. So nasi Uyghur nampak macam menarik kan. Tak tahu kalau aku larat lagi kan, aku terus shoot pergi Shah Alam kot untuk beli nasi Uyghur tu lah. Tapi tak tahu lah dia punya kedai buka pukul berapa kan. Biasa bazar pukul 3 dah buka ni. Oh, panas macam tu. Okey, kita test dekat jalan luar ni lah. Tengok macam mana. Okey, adakah dia punya sound dia pecah-pecah macam yang sebelum ni. Okey, harap dia okey lah. Ataupun kalau tak, aku kena test kat tempat lain lah. Tengok macam mana. Biasanya yang boya mic aku memang selit dalam handbag lah. Cumanya hari aku memang saja nak test dia punya clear mic dia macam mana kan. So biasanya kalau letak dekat ni, yang aku letak itu dekat bahagian collar ni. Ya, bahagian collar dia terbuka kata dia dah kan. Walaupun dah pakai apa panggil tu, cover mic tu, still ada lagi bunyi angin lah. Jadi aku try kat bahagian dalam lah, bahagian dalam mic, tak macam mana dia punya penangan clear dia, penangan clear mic dah. Tapi ni tak ada masalah lah. Dia memang kena bawa dalam 110, 120 ke atas lah. Baru dia ada sedikit masalah noise tu. Lagipun ni aku sebenarnya dah off. Aku dah on noise reduction. Sebenarnya tak best juga kalau kita on noise reduction ni. Sebab dia akan jadi terlalu senyap. So bunyi exhaust motor tak boleh dengar. So bunyi persetaran pun tak boleh dengar. Sebenarnya noise reduction ni lebih sesuai untuk interview lah bagi aku, ikut bagi aku lah. Dan kalau untuk macam
motor vlogging ni aku suka best sebenarnya. Tapi sebab ni aku nak test, tengok macam mana. Mungkin dia punya clear dia lebih better daripada aku punya sound Boya sebelum ni, mic Boya sebelum ni. Tengok macam mana. Okay, nak kena tuang minyak tu. Minyak dah tinggal 1 bar. Mungkin aku nak test dekat highway plus lah. Tengok macam mana. Sebab kalau highway Seremban ni dia tak apa-apa, tak rasa. Semalam aku bawa 14, 13 macam tu kan. So 120 dia still ada, tapi bunyi dia dah mula menghilang lah. So kita nak try dekat highway plus, tengok macam mana. Kena tuang minyak tu. So harap okey lah. Kalau tak okey maksudnya mic wired juga yang terbaik lah. Mic wired beli paling mahal pun dah 50 lah kalau yang bukan brand. Kalau lagi murah RM5 pun ada. Cuma tu lah kelebihan white mic yang wireless ni, kita boleh letak dekat mana-mana lah. Kita nak letak dekat area exhaust boleh, area engine boleh. So kalau macam untuk ZX25R aku, kalau nak buat sound check ataupun nak buat vlog pasal sound ZX, memang terbaik lah untuk pakai yang wireless ni punya mic. Tuang minyak dulu. Okey, selesai si minyak. Jadi aku nak test dekat highway plus dulu. Nak try bawa dalam 1413. Macam mana dia punya sound dia berfungsi. Adakah ianya berbaloi dengan harga yang aku dah laburkan untuk mic ni lah. Kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kena reset dulu. Lupa mau reset. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku try bawa dalam 1.3 ni. 1.3, tengok macam mana dia punya sound dia clear ataupun tidak. Ini open face lah, bukan full face. Kalau full face mungkin lebih baik lah dia punya sound dia. Tanpa guna noise reduction, kemungkinan lah dia aku test lagi. So di open face dulu. Biasanya kalau atas highway aku tak guna half face. Biasanya memang aku akan pakai untuk kalau jarak jauh aku pakai full face. Tapi ni aku nak try dulu dia punya apa orang kata, dia punya function dah. Maksudnya okey lah. Kalau kata open face better, baik. Maksudnya yang full face lagi better. So tu dia punya ni lah, dia punya awak. Dia punya kayu ukur dia. Tengok macam mana. 1.5 lah. Tengok 1.5 punya sound macam mana. Okey ataupun tidak. So boleh ataupun tidak dengan habis lah. Alright, selesai test. Okay, kita tengok nanti macam mana putih dia. Okey ke tidak dia punya sound. Approve ke tak approve. Okey, alhamdulillah. Selesai. Oh dia motor dah. Masya-Allah. Panas.